Dengan hanya 50,800, kini anda boleh memiliki sebuah midweight sport bike daripada Honda, iaitu sebuah Honda CB750 Hornet. Mungkin ramai orang tak kenal model Hornet ni. Sebenarnya Honda Hornet ni mempunyai satu sejarah yang panjang. Dia sebenarnya dilancarkan pada tahun 1998. Pada masa itu, Honda ingin melancarkan sebuah motor midweight yang cukup kuat dan sesuai untuk kegunaan harian, baik untuk weekend ride atau travel. Jadi macam mana untuk melahirkan sebuah motor sebegitu bagus sekali? Dan pada masa itu, midweight sport bike Honda paling kuat adalah CBR 600RR. Jadi masa itu model adalah antara yang paling popular. Jadi mereka mengambil enjin tu masuk ke chassis naked dan mereka menghasilkan sebuah jentera baru atau model baru dengan menamakan dia Honda Hornet 600. Dan selepas perancaran 600 Hornet itu dapat sambutan yang sangat baik dalam Jepun atau sedunia tu. Jadi Honda pun fikir macam mana mereka nak hasilkan sebuah Honda Hornet next generation yang lebih baik. Jadi mereka mengambil sebuah superbike daripada mereka punya line up, iaitu 900 Fireblade dengan menggunakan enjin daripada 900 Fireblade itu dan menghasilkan sebuah Hornet 900 dan dilancarkan pada tahun 2002. Kemudian pada tahun 2018 mereka memasuki styling atau desain baru yang lebih garang buat model Hornet. Jadi pada tahun 2018 mereka melancarkan styling baru dengan desain yang lebih garang dan melahirkan sebuah Hornet baru iaitu CB600F. Dan ini adalah Honda Hornet terbaru iaitu CB750 Hornet. Dan motor ini dilancarkan pada tahun 2024. Kemudian masuki pasaran Malaysia pada tahun ini, tahun 2025. Dan hari ini saya akan buat satu review khas untuk anda dan sharekan macam mana pengalaman saya atas motor ini selama ini. Antara yang paling menarik adalah enjin CB750 ini. Enjin ini adalah 775cc twin pelleted engine dengan 270 degree crank. Dia menghasilkan 91 horsepower dengan 34.4 Nm of torque. Dilengkapi dengan slipper clutch assist, 6 speed gearbox dan quick shifter ini adalah optional, tapi bagi saya sangat membantu kerana enjin ini terlampau kuat, terlampau powerful. Jadi quick shifter ini membantu pelancaran perjalanan anda. Seperti yang saya katakan, enjin ini datang dengan crankshaft 270 degree. Apa yang dia beza antara 270 degree dengan tradisional 180 degree? Apabila dia buat crankshaft dia 270 degree, sebenarnya dia punya sistem tu lebih kurang macam sebuah enjin V-twin. Dengan membina sebagai parallel twin, dia boleh perform lebih dekat sebagai sebuah jentera V-twin. Dan suara dia mantap. Dia punya suara memang rasa macam sebuah motor V-twin. Dan power dan dengan dia punya torque yang begitu kuat sekali. 750 Hornet ni, dia datang dengan chassis design baru. Ini adalah design mereka panggilkan Steel Diamond Cut. So ini chassis sebenarnya lebih ringan berbanding dengan generasi yang sebelum ni. Jadi dia membantukan motor ni lebih senang untuk maneuver. Dan begitu juga dengan rigidity dia yang sangat bagus. Bila ada enjin yang bagus, chassis yang bagus, tentu mereka memerlukan satu suspension yang bagus. Jadi mereka menggunakan Showa dengan upside down fork 41mm untuk bahagian depan dan Showa monoshock untuk bahagian belakang untuk memegang antara chassis dan swing arm. Dan bila ada chassis yang bagus, enjin yang bagus, suspension yang bagus, jadi mereka memerlukan satu brake system yang bagus juga. Datang dengan disc rotor 296 diameter, komplit dengan radius caliper daripada Nissin. Satu bahagian dia ada 4 port, dua bahagian ada 8 port untuk bahagian brake system depan. Dan bahagian belakang juga dilengkapi dengan caliper Nissin dengan rotor 240 diameter. Dan tentulah lengkapi ABS dari belakang dan begitu juga untuk bahagian depan. Rim dia adalah saiz 17, balut dengan tayar 120-70-17 untuk bahagian depan dan begitu juga dengan saiz 17 untuk rim bahagian belakang dengan tayar 160-60 series 17 dengan rim lightweight yang design begitu cantik sekali. Design Hornet 750 ini adalah dia lebih kepada seekor Hornet. Kalau tengok dia punya lampu depan, design dia memang garang dan design dia yang agresif ni dia nampak
lebih dekat kepada sebuah motor street fighter atau midweight sport yang begitu agresif sekali. Siap dengan seat design belakang 2 tingkat yang nampak lebih kepada sport bike, tangki street fighter style, ada panel di sebelah sini. Antara yang saya paling minat adalah bahagian sini. Kalau kamu tengok bahagian sini, dia nampak macam fins ya. Dia satu fins yang terkeluar macam ni. Dia punya design ni saya sangat suka. Saya tak pernah nampak satu motor ada design macam ni selain daripada Hornet 750 ini. So ini adalah design yang saya amat minat untuk CB750 Hornet ini. Dengan ketinggian saya 170 cm dan seat motor ini adalah 795 mm. Jadi boleh katakan seat ni nampak macam tinggi. Sebenarnya tak. Kalau kamu tengok, bila saya duduk atas motor ni, kaki saya nyaris boleh katakan 100% flat. Saya punya tapak kaki 100% flat di atas lantai. So, dengan posisi macam ni sebenarnya sangat sesuai untuk kegunaan untuk rider yang lebih pendek atau rider Asian seperti saya dan seperti kamu juga. Dan begitu juga untuk ladies rider. So, motor ini dengan posisi macam ni seperti yang kamu boleh nampak, handlebar dia yang agak lebar dan tinggi. Ini adalah posisi dia. Seperti yang selalu saya buat review, saya katakan setiap seat ada position dia. Setiap seat ada ruang dia. Jadi macam mana kamu duduk adalah terpulang kepada anda. Kamu boleh cari keselesaan khas untuk anda. Kamu boleh duduk di bahagian depan, kamu boleh duduk di bahagian belakang. So saya akan tunjuk macam mana posisi dia. Sekarang saya akan duduk di, kebanyakan orang akan duduk sedepan yang boleh macam ni. So ini adalah posisi dia. Kalau kamu tengok, badan dia agak straight. Dengan posisi steering atau handlebar yang agak tinggi dan lebar, boleh katakan sangat comfort. Tapi bagi riding style saya lebih suka saya punya lower back ni terus sentuh ke belakang macam ni. So saya dapat body saya lebih slanted sikit. Bagi saya ini adalah lebih selesa untuk keselesaan diri sendiri saya. Dan sebagai sebuah motor sport atau midweight motor, dia hanya seberat 190 kilo. Jadi bagi saya, sebuah motor 750cc hanya 190 kilo sebenarnya agak ringan. So dalam pengalaman saya menggunakan motor ini, saya rasa sebenarnya sangat sesuai untuk kegunaan dalam bandar atau daily use atau weekend ride. Kerana apabila sebuah motor itu ringan, sangat senang untuk rider untuk buat maneuver atau penggerakan parking dan segalanya. Terutama untuk ladies riders. Dan macam mana dengan dia punya pembonceng di belakang? Mari kita cuba. Bagi saya, Honda Hornet ni lebih sesuai untuk seorang rider. Kerana bahagian belakang dia, saya tak jumpa tempat yang sesuai untuk grip kecuali bawah sangat. Itu dah terlampau bawah. Jadi apa mereka ada buat adalah satu strap di sini untuk rider atau pembonceng untuk pegang semasa kamu pembonceng di belakang. Atau kamu boleh tekan tangki di sini. Dan kedudukan sebagai pembonceng belakang di sini sebenarnya bagi saya agak kecil sedikit. Tapi memang style sekarang macam tu, dia tak buat panjang-panjang macam dulu. Tapi boleh masih okey untuk pembonceng. Tangki untuk CB750 ini amat besar. Dengan boleh memuatkan 15.2 liter punya petrol. Bagi saya mungkin dalam 16 liter pun boleh masuk. Dan dengan satu full tank, kamu boleh jalan lebih kurang 320 km. Kerana ini adalah sebuah super sport midway. Jadi dia lebih powerful punya engine. Dan dia memerlukan satu tangki yang lebih besar. Jadi dengan 1 liter minyak, mungkin anda boleh jalan lebih kurang dalam 25 hingga 23 km. Seperti semua motor desain baru, kebanyakan motor sekarang datang dengan TFT meter sebegini. Ini adalah satu TFT meter yang sangat bagus dan penuh dengan segala information yang rider perlu tengok. Dia ada 4 riding mode. Seperti kamu boleh tengok, ini adalah rain. Kamu tengok di sini ya, saya tukar. Jadi kamu boleh tukar riding mode dia dengan tekan button di sini. Okey, seperti ini adalah rain mode. Kamu boleh tukar user mode. User mode kamu boleh set apa yang kamu perlu untuk sebagai individu yang lebih minat. Sport mode dia akan jadikan lebih kuat, lebih powerful dan tentulah lebih makan minyak sedikit. Dan ini adalah standard mode. Dan segala-galanya kamu boleh adjust di sini ya. Semua kamu boleh adjust di sini. Macam mana adjust adalah dengan menggunakan dongle ni, kamu tekan ke kanan. Tekan ke kanan, dia akan keluarkan ini page. Lepas tu dari ini page kamu boleh select segala yang kamu minat seperti function dalam riding mode, quick shifter setting,
shift point, self-cancelling turn signal, trip dan auto reset dan HSS. Semua ada di sini, kamu boleh set, dan display kamu juga boleh tukar. Kamu tukar display di sini, kamu boleh check. Seperti macam ni juga, kamu tekan ke sebelah kanan, dia akan keluarkan dia punya display. So bila di display mode, kamu boleh tekan display meter dia dengan individual punya minat. So kamu masuk display, kamu ada 4 tab. So kita masuk ke tab 1 dulu. Ini adalah tab 1 display. Seperti yang kamu boleh nampak, ini adalah RPM, speed dengan minyak di sini. Kalau kamu nak tukar tab 2, dia akan jadi macam ni, lebih macam MotoGP style. Tetap ada RPM, speed dan sini ada dia punya minyak. Dalam tab 3, so kamu boleh nampak RPM di sini, minyak di sini dengan dia punya speedometer di sini. Dalam tab 4, okay, ini adalah tab 4, kamu boleh tengok minyak di sebelah sini, RPM dengan speed di tengah. Alright. So kamu boleh nampak di sebelah sini ada traction control, dia punya indicator, neutral gear dan ABS system. Dan tab 3 adalah saya paling minat dengan display tab 3 ini. So kalau kita tengok dia punya cockpit macam biasa, untuk start motor atau Q shift, dia adalah off, standby dan start motor. Okay, tekan dia start motor. Di sebelah kanan dan di sebelah kiri pula lebih banyak function kerana kamu boleh adjust segalanya untuk meter di depan TFT sana. So ini adalah riding mode dia. Ini adalah function key dan ini adalah dongle, boleh adjust kiri kanan, naik turun dan sebagainya. Okey. Lepas tu di sini pula ada horn, signal atau sebenarnya kita panggil hazard light di sini yang kita lebih dikenali sebagai double signal. Dan di bahagian atas pula kamu boleh adjust untuk tekan ke atas untuk high beam, tengah untuk standard, tekan bawah untuk flashlight. Dan kita nak cek suara horn dia. Kuat juga suara dia. Dan tentulah dengan teknologi baru, mereka menggunakan lampu LED untuk lampu besar, LED untuk signal kiri dan kanan. Begitu juga dengan lampu belakang di belakang, mereka juga menggunakan sistem LED yang lebih terang, dan begitu juga dengan dia punya signal belakang. Jadi apa pendapat anda tentang Honda CB750 Hornet ini? Adakah kamu juga salah seorang pemilik kepada Honda CB750 Hornet ini? Sila share pengalaman anda dengan kami, komen di bawah, okey? Dan apa pendapat kepada viewer-viewer di luar sana tentang Honda Hornet ini? Dan juga bagi pendapat anda tentang review ini, dan adakah kamu akan memiliki sebuah motor macam ni? Bagi saya, motor ni sangat kuat. Terlampau kuat sebenarnya bagi saya, kerana saya lebih enjoy riding dan motor ni sangat sesuai untuk sesiapa yang gila kuasa dengan harga yang mampu milik. So okey, sampai di sini saja, kita akan jumpa anda di next video.
Komen di bawah apa motor yang kamu ingin tengok dari review kami. Dan kalau kamu suka cara review kami, komen di bawah. Okay? Kita jumpa di next video.